Selepas keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah, Bani Israel ni dia enggan memasuki Palestin untuk berjuang. Akibatnya, Allah menghukum mereka dengan membiarkan mereka sesat berputar-putar di padang pasir yang luas selama 40 tahun. Semasa Bani Israel berada di padang pasir, Allah telah mengurniakan mereka makanan yang sangat istimewa dan lazat secara percuma, iaitu manna dan salwa. Manna ni macam mana? Rupanya macam butiran putih, manis dan jatuh macam salji di atas daun. Salwa pula burung puyuh yang sangat jinak sampai boleh tangkap dengan tangan. Jadi apa yang sedihnya, walaupun dah dapat makanan level kayangan, kaum Bani Israel ni masih lagi minta bawang putih, kacang dal, bawang merah, sayuran mentimbun. Nak tahu lebih banyak kisah unik sejarah? Jangan lupa tekan butang subscribe dan like. Makanan dari syurga, inilah fakta tentang manna dan salwa yang ramai orang tak tahu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 57, manna ni rupanya macam butiran putih, manis dan jatuh macam salji di atas daun. Salwa pula sekumpulan burung, burung puyuh yang sangat jinak sampai boleh tangkap dengan tangan. Tapi apa yang sedihnya, walaupun dah dapat makanan level kayangan, kaum Bani Israel ni masih lagi minta yang lain.